Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Yusof bin Ahmad Jalaluddin. Saya bertugas di SMK Datuk Haji Ahmad Badawi di daerah Seberang Perai Utara, bertempat di negeri Pulau Mutiara yang diberi nama Pulau Pinang. Pengalaman saya dalam bidang pendidikan bermula daripada pendidikan vocational, elektrik, elektronik, sehinggalah ke Politeknik Kota Baru Kelantan dan seterusnya di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, dengan gabungan elektrik dan elektronik pendidikan. Dan akhirnya saya telah mendapat pengiktirafan sebagai teknologis dalam bidang elektrik dan elektronik selama 4 tahun. Saya bersyukur dengan keadaan yang saya ada dan insya-Allah saya akan teruskan karier saya dalam bidang ini. Saya patut diterima sebagai penerima dana ini kerana kejayaan saya melalui 2 pertandingan yang saya ceburi. Ikon pertama adalah sebagai dalam ikon Agro STEM Digital untuk bidang pertanian, dan seterusnya anugerah projek inovasi terunggul bagi projek aplikasi Fenomena Leap Year 2024 berkaitan tentang bidang astronomi dan falak. Jadi dalam 2 bidang, iaitu astronomi falak dan satu lagi adalah pertanian, untuk saya kaitkan dalam bidang STEM dan kemenjadian murid. Hopefully dapat memberi manfaat yang baik kepada warga sekolah SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Saya akan manfaatkan dalam projek ini adalah setelah menerima hadiah daripada pihak Citron sebanyak RM1,800 hasil kemenangan projek inovasi. Jadi barangan-barangan IoT yang telah saya beli, dan seterusnya sumbangan dari Yayasan Petronas sebagai duta guru selama 2 tahun sebanyak RM700, keseluruhan RM2,500 dapat dimanfaatkan untuk projek pembangunan produk bagi pelajar murid tingkatan 3 subjek reka bentuk teknologi, insya-Allah. Dan juga hasrat untuk dana ni dapat diperkembangkan dengan pembinaan vertigasi rock melon secara DIY, dan juga untuk hasrat impian kami untuk membina mini balai cerap yang pertama di SMK Datuk Haji Ahmad Badawi di daerah ataupun negeri Pulau Pinang. Sekolah yang pertama di SMK yang mempunyai dan balai cerap, dan insya-Allah kita akan namakan balai cerap itu sebagai Balai Cerap Tun Abdullah Badawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak yang menyumbang ke arah kecemerlangan pelajar dan juga kecemerlangan sekolah. Pada kali ini saya mengharapkan pihak Yayasan Petronas dapat mempertimbangkan untuk meluluskan dana sekhas sebanyak RM20,000 atas tujuan pembinaan Balai Cerap Tun Haji Abdullah Haji Ahmad Badawi dan juga rumah hijau DIY di SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Moga-moga usaha murni ini dapat kita zahirkan untuk kecemerlangan sekolah dan juga pelajar SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Seumpama bukan saya sahaja, kawan-kawan saya sampai 100 orang yang membentangkan projek mereka demi manfaat STEM di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Didoakan agar pendekatan seumpama ini diteruskan lagi dan lagi. Bak kata pepatah dalam bahasa Urdu, karte marnahe marne karte. Buat kerja bermati-matian buat kerja. Maksud di sini dalam dunia pendidikan kita bersungguh-sungguh untuk menunjukkan seorang cikgu yang ada kewibawaan, kesungguhan, sasiah dan sebagainya untuk mempamerkan akhlak terbaik kepada anak-anak murid untuk dicontohi.